Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali. Okay, hari ni 25 bulan Mac. Bermakna kita dah puasa 25 hari lah. Di bumi Qatar ni dah 25 hari. So insya-Allah lagi 5 hari lagi berpuasa, insya-Allah. So malam ni pukul 8.20 sekarang ni malam. Lepas habis tarawih tadi di rumah, sekarang ni nak on the way pergi kerja malam. So inilah dia, nak cari apa rezeki sesuap nasi. Kerja malam ni. Malam ni masuk kerja pukul 9 malam. So insyaAllah sampai sebelum pukul 9 lah tempat kerja. 36 km insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So harap boleh dengar. Malam ni agak sejuk, memang sejuk lah. 19 degree Celsius ni sekarang ni, dengan angin lagi. Angin agak kuat. Okay, right, pergi kerja. Ingatlah semua, kalau nak kerja, janganlah sampai kau jadi mangsa kerja. Takutlah nanti tak jadi kerja, terus tak kerja. KIRJ itulah kerja. KROJ keroja namanya. KIJI disebut pula kerja. Marilah semua kita bekerja. Kerjalah, 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 jangan ponting kerja. Sampai tua kita bekerja, capai
nak sampai tempat kerja ni. Dari sini tempat kerja dalam 5 minit lah. So kena berhenti dulu sebelum nak masuk kawasan security ni, tempat pemeriksaan. Jadi kita kena berhenti sini lah. So InsyaAllah jumpa lagi. Ada masa insyaAllah. Okey, nak berhenti sekejap lagi tepi jalan ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Many hours later. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali. Alhamdulillah. Baru habis kerja ni tadi. Sekarang ni 26 hari bulan, pagi ya. Dekat pukul 1 pagi. Tengok jam pukul berapa ni. Kejap ya. Ni kat tepi jalan ni, nak set up GoPro ni. Okey, sekarang ni pukul 12.27 minit pagi lah. Okey, so kita nak bergerak balik ni. Nak bergerak balik daripada kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kawasan perindustrian tempat kerja. Malam ni 12 malam memang tak ada kereta sangat lah. Yang ada pun bas pekerja ni. So belakang tadi security guard dah lepas. Ada dalam 500 meter belakang tu. So sekarang ni nak balik lah. So memang tempat sunyi lah ni. Tempat ni tak ada apa ni. Tepi ni barang pasir juga ni. 12.30 malam, 12.30 pagi lah. Okey, tadi kerja dalam 3 jam. Alhamdulillah dah selesai. So boleh balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So ni dia, on the way balik. Temperature sekarang ni 15 Celsius. Memang sejuk. 15. Alhamdulillah. Hari ni 26 hari bulan, puasa yang ke-26 lah ni. Jadi balik ni terus sahur lah. Kemudian pagi ni dah mula cuti. Jadi nak balik raya lah, insyaAllah. Jumpa nanti di Malaya. Oh, ada kontainer lah. Okey. So daripada tempat kerja balik dalam 36 km. Tak jauh lah, biar okey lah tu.
rasa beku, tangan pun rasa sejuk. So insyaAllah pagi ni flight daripada sini ke Kuala Lumpur. Semua orang kat sini dah nak start cuti dah ni. Lagi dalam 2 hari lagi diorang nak terbang. Mana-mana pekerja sini kebanyakan orang luar, jadi diorang semua nak balik cuti lah. Cuti dapat kalau kerja office dapat 7 hari bekerja bercuti. Jadi termasuk weekend 4 hari, 11 hari lah diorang dapat. So tak payah apply cuti, 11 hari automatik yang boleh travel lah. Kalau tak balik Malaysia pun ada yang pergi jalan Europe, pergi jalan luar negeri. Sebab cuti tu cuti umum 11 hari, mana nak dapat. Kalau extend cuti lagi lagi panjang lah. Oh, 150 km sejam ni. Kereta tak berapa ada. Ni keadaan awal pagi macam ni memang tak banyak kereta lah. Yang ada pun bas, lori, macam itu lah. Alhamdulillah. Sini subuh hari ni 4.15 pagi. So balik ni ada sempat masa lagi, ada masa lah nak sahur. Ui, sejuk betul lah. Kena on heater. Ada heater kat sini. Mana nak on ni? Okey, nombor 3 lah taruh. Bau sedap sikit tangan. Nanti sambung. Jalan kosong depan ni. Adalah kereta tapi tak banyak. Belakang tengok, tak ada kereta belakang. Jam dah dekat 12.40 pagi. Alhamdulillah. So lagi lebih kurang ada 4 hari lagi puasa, InsyaAllah. Di akhir-akhir Ramadan ni InsyaAllah kita tingkatkan ibadah. Masih sempat lagi InsyaAllah nak kejar Lailatul Qadar. So
ni waktu ni orang kata tengah pulun dah ni. Baca Quran, sembahyang sunat 2/3 waktu malam, tarawih, sedekah, InsyaAllah mudah-mudahan diterima ibadah kita. So ada kesempatan ni nak ucapkan selamat Hari Raya lah. Dah dekat ni raya ni. So selamat Hari Raya, maaf Zain dan Martin, kepada semua subscriber dan semua penonton lah, penonton internet. Saya buat konten ni sebenarnya untuk simpanan saya lah, untuk hari tua nanti. Inilah kenangan dia. Kenangan ada di bumi Qatar ni, negara Arab. So ni kenangan, adalah simpanan dia. Bila esok dah tua-tua, bolehlah buka YouTube tengok balik, mengimbau balik kenangan. Itu je tujuan dia sebenarnya. Tak adalah nak mengejar subscriber ke, tidak. Tapi kalau yang melihat ni, yang menonton, sudi-sudi lah tekan butang subscribe tu. Semoga ada semangat lagi lah nak buat video lagi. Tapi yang tak subscribe pun tak apa, tak subscribe pun tak apa, tonton insyaAllah boleh. Yang penting sekurang-kurang ada hiburan lah nak tengok kan. Tak apa. Okay, rumah dari sini pun tak jauh dah, dalam 5 minit ni. Sekarang dah pukul 12.42 pagi. Malam sini pun ada juga kereta. Sama lah macam Kuala Lumpur lah, tak putus-putus kereta ada. So itu saja untuk kali ni. InsyaAllah upload lagi lah nanti sebelum puasa, sebelum raya atau selepas raya nanti. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Okey, salam sejahtera. Assalamualaikum. Tangan putih tegak, jangan tidak tegak. Kerjalah, 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 kerjalah semua. Kerja, 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 kerja.